Siapa kata bawa IM400 tak ada phone baru? Redmi A7 Pro sekarang dah masuk Malaysia dan spek dia memang tak masuk akal dengan harga dia. Jom kita tengok apa yang dia bagi. Redmi A7 Pro, screen size 6.9 inches, LCD 120Hz refresh rate, scroll memang smooth. Chipset Unisoc T7250 cukup untuk daily use and basic gaming. Ia dipandang dengan 4GB RAM, ada extended 4GB RAM, total 8GB RAM dan storage sehingga 128GB. Kamera utama 13MP. Pada kamera selfie 8MP. Bateri 6000 mAh boleh tahan lama seharian, datang dengan 15W charge. Design slim tambah ada fingerprint, FuJet dan NFC. Redmi A7 Pro datang 2 spek, 4GB RAM, 64GB storage RM399 dan 4GB RAM, 128GB storage RM449. Bawah RM400 dah boleh dapat screen 120Hz, 6000 mAh dan NFC. Kau nak apa lagi sebenarnya? Jom ke All Gadget, sementara stok masih ada. Siapa kata bawa IM400 tak ada phone baru? Redmi A7 Pro sekarang dah masuk Malaysia dan spek dia memang tak masuk akal dengan harga dia. Jom kita tengok apa yang dia bagi. Redmi A7 Pro, screen size 6.9 inches, LCD 120Hz refresh rate, scroll memang smooth. Chipset Unisoc T7250 cukup untuk daily use and basic gaming. Ia dipandang dengan 4GB RAM, ada extended 4GB RAM, total 8GB RAM dan storage sehingga 128GB. Kamera utama 13MP. Pada kamera selfie 8MP. Bateri 6000 mAh boleh tahan lama seharian, datang dengan 15W charge. Design slim tambah ada fingerprint, FuJet dan NFC. Redmi A7 Pro datang 2 spek, 4GB RAM, 64GB storage RM399 dan 4GB RAM, 128GB storage RM449. Bawah RM400 dah boleh dapat screen 120Hz, 6000 mAh dan NFC. Kau nak apa lagi sebenarnya? Jom ke All Gadget, sementara stok masih ada.